Keunikan seni warisan budaya Malaysia. Pengenalan, seni warisan budaya Malaysia merupakan khazanah berharga yang melambangkan identiti dan jati diri rakyat negara ini. Keunikan seni tradisional yang diwarisi sejak turun-temurun mencerminkan kepelbagaian kaum, adat, resam dan kepercayaan masyarakat Malaysia. Melalui seni persembahan muzik dan kraft tangan, warisan ini bukan sahaja memperkayakan budaya negara, malah menjadi simbol perpaduan serta kebanggaan rakyat. 2. Kepelbagaian kaum dan budaya. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India serta etnik Sabah dan Sarawak, yang masing-masingnya mempunyai seni warisan tersendiri. Kepelbagaian ini menjadikan seni budaya negara kita unik dan berwarna-warni. Setiap kaum menyumbang kepada kekayaan seni tradisional yang menjadi lambang perpaduan dan keharmonian masyarakat Malaysia. Masyarakat Melayu kaya dengan seni tradisional seperti tarian zapin, wayang kulit dan batik. Seni ini sering dipersembahkan dalam majlis rasmi, perayaan dan adat istiadat. Warisan ini mencerminkan kelembutan, kesopanan dan tradisi masyarakat Melayu. 2.2. Kaum India. Masyarakat India terkenal dengan tarian klasik seperti Bharatanatyam serta seni kolam dan muzik tradisional. Seni ini sering dikaitkan dengan upacara keagamaan dan perayaan seperti Deepawali. Warisan ini mencerminkan keindahan disiplin dan kekayaan tradisi masyarakat ini. 2.3. Kaum Cina. Kaum Cina mempunyai seni budaya seperti tarian singa, tarian naga dan seni kaligrafi. Seni ini biasanya dipersembahkan semasa Tahun Baru Cina dan perayaan tertentu. Warisan ini melambangkan semangat tuah dan keharmonian dalam kehidupan masyarakat Cina. 3.0. Jenis-jenis dan seni warisan. Malaysia mempunyai pelbagai seni warisan daripada masyarakat Melayu, Cina dan India. Antara seni tersebut termasuk tarian tradisional, muzik serta kraft tangan seperti batik, kaligrafi dan kolam. Kepelbagaian ini menjadikan budaya Malaysia unik dan melambangkan perpaduan. 3.1. Seni warisan Melayu. Tarian zapin ialah tarian tradisional Melayu yang berasal dari pengaruh Timur Tengah dan berkembang di Johor. Tarian ini dipersembahkan secara berpasangan dengan gerakan lembut dan teratur, mengikut irama muzik tradisional seperti gambus dan marwas. 3.2. Seni warisan Cina. Tarian naga ialah tarian tradisional masyarakat Cina yang biasanya dipersembahkan semasa Tahun Baru Cina dan perayaan penting. Tarian ini melibatkan sekumpulan penari yang menggerakkan replika naga mengikut irama gendang, simbol kekuatan keberanian. Seni warisan India. Bharatanatyam ialah tarian klasik tradisional masyarakat India yang berasal dari India Selatan. Tarian ini menekankan gerakan tangan, kaki dan ekspresi wajah yang teratur serta mempunyai makna tertentu. Ia sering dipersembahkan dalam majlis kebudayaan dan upacara keagamaan. 4. Permainan tradisional. Permainan tradisional di Malaysia merupakan sebahagian daripada warisan budaya yang diwarisi sejak turun-temurun. Setiap kaum mempunyai permainan tradisional tersendiri yang mencerminkan cara hidup dan nilai masyarakat mereka. Masyarakat Melayu terkenal dengan permainan seperti congkak, gasing, wau dan sepak raga yang menguji kemahiran dan ketangkasan. Kaum Cina pula mempunyai permainan seperti yangji dan mahjong yang menekankan strategi serta pemikiran kreatif. Masyarakat India pula terkenal dengan permainan seperti kabadi dan koko yang memerlukan kerjasama dan kecergasan fizikal. Permainan tradisional ini bukan sahaja mengeratkan hubungan sesama masyarakat, malah membantu mengekalkan identiti budaya negara. Kesimpulannya, seni dan permainan warisan Melayu membawa banyak kebaikan kepada masyarakat dan negara. Warisan ini dapat mengeratkan perpaduan antara kaum, memupuk semangat cinta akan budaya serta mengekalkan identiti bangsa. Selain itu, ia juga menjadi tarikan pelancong dan membantu promosikan Malaysia di peringkat antarabangsa. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk memelihara dan mempertabatkan warisan budaya agar tidak ditelan zaman.